Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini Dan akan review kepada anda satu unit Mazda Roadster RF RS. Boleh contact Dan yang mana kata berminat. Yang ni tahun 2023, warna red chili, 2.0cc walaupun kereta kecil tapi enjin dia 2.0cc. Tahun 2023, mileage 6,000 plus saja, tak sampai 10,000 guys. Dan grade dia adalah 5A. Untuk kereta ni grade dia 5A. So yang mana kata berminat nak cari Mazda Roadster dengan condition tip-top, mileage rendah, boleh contact Dan, boleh buat appointment, tekan je link dekat bawah dekat description. Boleh datang ke showroom guys. Roadster Sky Active. Dia punya bonnet memang lawa. Lepas tu dia ada bahagian bumbung dia ni boleh buka. Boleh buka. Ini Mazda Roadster. Dia boleh buka, dia ada hard top dekat bahagian atas. Frameless. Dalam dia pakai apa? Nampak dia punya steering, display, handbrake. Manual. Yang ni manual transmission. Dia pakai half leather seat Alcantara dengan leather. Ini bahagian bucket seat ni. Yang mana nak cari kereta Mazda Roadster dengan condition tip-top, mileage rendah, grade 5A, korang boleh contact Dan, tekan je link dekat bawah. Boleh datang ke showroom untuk view. Harga bawah 200,000 sahaja. Harga tak sampai 200,000 pun untuk Mazda Roadster tahun 2023. Ini bahagian dalam dia. Tuan-puan boleh tengok dia punya steering. Untuk mileage dia kena start engine lah. Ini condition dashboard dia, dalam dia. Center console, bucket seat. Ini condition bucket seat dia. Yang mana dia pakai Recaro bucket seat. Bukan biasa-biasa punya seat. Lepas tu dia punya carpet pun original Roadster tu. So yang mana kata berminat, boleh tekan link dekat bawah. Boleh datang ke showroom guys. InsyaAllah ada masa kita akan bawa keluar kereta ni, so korang boleh tengok lebih jelas lagi guys. Mazda Roadster MFMS manual transmission tahun 2023. Boleh contact Dan, tekan je link dekat bawah. Jumpa anda di showroom. Assalamualaikum, bye bye.